Yang tak banyak satu piala. Bukan empas sebab City menang dengan Burnley bukan. Kau jangan taruh aku je. Ada yang turun tapi bukan minyak. Apa yang turun? Arsenal. Tapi cermin ni nampak macam antik ni. Cantik lah. Dia macam Chelsea lah, lama agak tak menang piala kan. Nice. Selama dia lahir tu sampai sekarang, dia tak pernah tengok lagi Arsenal angkat UCL. Tu ya. Hari ni kita nak pergi rumah customer. Selalu jarang aku pergi rumah customer, tapi kali ni aku pergi. Aku pergi pasalnya aku dapat tahu customer ni dia fan berat Arsenal. Kebetulan pula semalam kita tahu City menang. Hari ni Arsenal kena botol. Ikutlah, pergi-pergi dapat input apa-apa ke, tanya khabar ke. Kita tengok je dia apa. Contoh hari ni kita nak buat kerja anti-termite kan. Kalau anti-termite ni dia ambil masa lebih kurang dalam 3 ke 4 jam biasanya. Tengoklah rumah ni banyak barang ke tak banyak barang. Kalau banyak barang, lamalah sikit. Kerja anti-termite ni, untuk rumah ni, kita nak buat, mungkin rumah dia ni ada masalah hananai. Sekejap lagi nak kena check balik. Kita nak kena buat barrier untuk dia punya prevention daripada masalah hananai dekat rumah dia. Biasalah rumah, kalau tengok daripada pattern rumah ni, rasanya dah 20-30 tahun. Bila rumah lama ni, jadi risiko untuk hananai tu memang tinggi lah kan. Mungkin rasanya dah ada masalah ni. Ni salah satu operator kapal-kapes lah kan. Maknanya kalau ada kerja-kerja, macam contoh ni area Hulu Langat, ni operator yang jaga untuk Hulu Langat. So jangan risaulah kalau kata korang duduk lah kat mana-mana pun nak cari pest control. Kalau kontak pakar pest, nanti kita akan carikan operator pest control yang berhampiran dengan area yang korang. Jadi macam hari ni kita nak prepare untuk kerja-kerja anti-termite. Kita nak buat slab injection. Slab injection ni kita nak tebuk rumah ni. Kita nak tebuk keliling dalam dia, lepas tu nak inject. So ni equipment dia lah kan. Nak kena ada tong drum. Ni tong drum. Tong ni nanti kita nak bancur chemical kat sini. Lepas tu ini enjin. Enjin ni nanti nak sedut air untuk kita nak inject racun dekat dalam dalam tiles. Tiles ni nanti nak kena tebuk. So ni Abang Sabri. Abang Sabri ni otai 40 tahun pest control. Abang Sabri, rumah ada berapa? Nampak? Ni betul-betul Maulana. Nak belajar. Bukan senang nak jadi senang. Kau rumah ada 2. Kau single. Ni Cik Lutfi. Aduh. Tak soldier biru kan? Ni Cik Lutfi ni kenapa tak pakai baju Arsenal ni semenjak dah kena botol semalam? Kau tu kenapa tak pakai baju Saya tak apa. So ni kan semua kata Cik Lutfi. Tapi hari ni sepatutnya deal dia kita nak datang. Dia nak kena pakai baju Arsenal. Tapi semenjak semalam City menang Burnley, Arsenal dah nombor 2, dia tak nak pakai. Boleh lah. Boleh lah. Aku bagi kau dulu. Nanti habis video aku bagi. Okey, tak tahan. Ada orang kat rumah? Ada. Rumah memang dah ada anak-anak ya? Sikit tak ada anak-anak. Ada lah kan? Cuma nak buat prevention lah. tu banyak tikus. Tikus lagi? Banyak Lipas. Banyak semut. Yang tak banyak satu piala. Kau elok sikit. Tak, Cuma ni aku tahu. sebelum tu nak tanya. Cermin ni kenapa pecah? Ni nama dia broken mirror. Broken mirror. Sebab dulu Bukan empas sebab City menang dengan Burnley bukan? Ini sebab dulu aku angkat barang. Oh. Kau jangan taruh aku je. Tapi cermin ni nampak macam antik ni. Cantik lah. Dia macam Chelsea lah, lama agak tak menang piala kan. Nice. Macam Agak-agak lama tak menang piala, baru lagi kot piala dunia. 2021 kan menang. Itu kan Piala dunia. piala Cikadis. Piala dunia. Piala Cikadis. Menang dengan PSG. Piala Cikadis. Bukannya menang Kau kalah Coventry dengan City. baru ni kan. Yang tu baru ni tak kira lah. Kita kira yang final je lah.
Nah. Dia masuk daripada manhole. Daripada toilet tu. Relax je. Dia keluar masuk. Dia kalau cencorot biasanya ikut situ. Sebab dia kalau tikus dia biasa main area luar. Kalau cencorot dia ikut laluan air sebab dia pandai berenang. Cencorot dia boleh berenang. Jadi kalau macam ada laluan air, ada walaupun benda tu dia tak boleh ni, tapi dia boleh berenang. Dia keluar ikut lubang-lubang kat situ dalam. Cencorot pula dia pandai tau. Dia boleh buka benda tu, lepas tu dia boleh tutup balik. Dia cerdik. Dia pandai membongak macam awak. Berapa abang duduk daripada sini sejak dia kecil lah. Ni 86 kot. 86. Abang lahir tahun? Tak ada disclose. Tapi lama lah. Selama dia lahir tu sampai sekarang, dia tak pernah tengok lagi Arsenal angkat UCL. Tu je. Tahu. So ni tengok ni apa, kita tengah isi, tengah top up air. Tahu tak, 1 ton drum ni dia punya jumlah tu 200 liter. So rumah ni mungkin kita pakai lebih kurang dalam 2 ton drum lah kalau intermediate ni. 2 ton drum maksudnya 400 liter. 400 liter tu nanti kita nak inject ke dalam lantai untuk dia jadi chemical barrier, orang kata. Kita akan tebuk ni setiap 2 kaki dalam rumah ni untuk dia jadi chemical barrier. Lepas tu kita inject dengan termiticide. Ni termiticide lah. Jadi ni yang dah bancuh ni, kalau kita tengok dia dah jadi warna putih. Putih susu ni. Maksudnya dah bancuh ni. Dia tak boleh duduk dekat sangat lah pasal racun, bahaya. Tapi kena faham tau, setengah racun nanai kadang-kadang ada setengah orang buat, bau dia memang busuk. Siapa yang pernah buat dia tahu ada bau busuk. Tapi yang kita pakai, chemical kita memang tak ada bau. Dulu punya chemical, dulu kita pakai Chlorphorus tau. Kalau dulu punya chemical, bau dia memang busuk. Busuk gila. Even kita yang buat kerja ni pun tak boleh tahan. Kadang-kadang lepas buat kerja, orang dalam rumah tak boleh nak duduk rumah sehari 2 hari. Tapi yang sekarang ni, untuk faktor keselamatan lah, orang kata. Keselamatan untuk kesihatan dan dia punya keberkesanan, dia apa semua. Chemical sekarang, dia tak ada bau. Dia ada colour dia, tapi dia tak ada bau. Dia adalah bahan aktif, tapi still berkesan dan lagi power lah daripada chemical sebelum ni. So basically ni lah kerja-kerja yang kita buat. Tengok rumah ni, siap ada piano ni. Oh, kan? Bukan piano. Itu biola. Oh, biola. Bang, sabar. Sabar. Kerja ni, kalau kita buat, ni kalau macam dia pakai mic, tak dengar sangat lah. Tapi sebenarnya dia bising je. Pasal kita nak drill apa semua, memang sangat bising. Sebab tu kadang-kadang, bila time kita buat kerja ni, orang tak duduk dalam rumah. Tapi time ni, diorang mengemas adalah, diorang duduk dalam rumah. Ini kapal zaman Napoleon tau. Napoleon datang sini dulu, dia naik ni lah. Alfonso di Albuquerque, masa dia jumpa Amerika dulu. Okey, dia ni nasihat daripada seorang pest control. Kalau banyak simpan perabot kayu-kayu macam gini benda pertama kena hati-hati adalah pepijat. Bed bug, masalah bed bug. Bed bug. So bed bug dia suka duduk dekat permukaan perabot-perabot macam ni pasal dia banyak celah. Dia banyak celah-celah apa semua, dia boleh membiak kat situ. Dan satu lagi nak prevent daripada masalah bed bug tu, kalau contoh ni dia punya sofa sponge ni nak kena selalu cuci lah. Rumah ni ada bela binatang tak? Macam kucing ke apa ke? Yelah, buat masa ni aku bela anak buah lah. Bela anak buah lah. Okey, tak apalah. Kalau macam bela kucing ke apa ke, ada dia mudah melekat kan, macam pepijat. Tapi tak boleh move on lah dengan pusi ni. Beli kat mana ni? Pandai kecek wis saja. Okay, ni dia punya lubang. Kalau kita tengok ni, dia setiap jarak lubang ni kita ambil 2 kaki. Sebab apa kena ambil jarak 2 kaki tu? Dia tak boleh rapat sangat dan tak boleh jauh sangat. Sebab nanti bila kita masukkan injektor tu, dia punya pancutan daripada injektor tu dia pergi 4 penjuru. Dia punya pergi tu jauh. Dia pergi 2 kaki. Jadi bila kita inject kat sini, chemical tu akan connect dengan lubang yang dekat sebelah. Itu pasal dia kena inject. Kena ambil jarak tu. Kedalaman pun biasanya kena ambil 2 kaki. Sebab dia biasa kalau slab ni, rumah, dia ambil sekaki lebih dia punya ketebalan tu nak sampai ke tanah.
Jadi kita ambil 2 kaki supaya kita inject tu dia sampai ke tanah. Itu cara nak prevent daripada masalah anai-anai. Sebab anai-anai ni dia tak naik dekat tengah-tengah rumah tau. Anai-anai dia naik daripada tepi dinding. Macam dekat kawasan-kawasan beam apa semua kat tepi dinding macam ni. That's why kalau dia turun pun, akan turun ikut sini. Jadi bila dia turun, katalah sarang koloni dia dekat tengah rumah, dia akan cross dekat sini. Time tu dia kena racun. Inilah fungsi buat treatment slap injection ni. Jati ni, kayu jati macam perabot jati, anai-anai tak makan sebab dalam jati ni dia memang dah ada toksin dia sendiri. Sebab tu orang kata kayu jati, kayu cengal, anai-anai tak makan sebab dia ada cecair toksin dia sendiri. Dia tak payah nak treatment lah. Kalau macam perabot kayu lain, biasanya dekat kilang, dia orang akan treatment balik. Dia orang akan rendam dengan chemical, lepas tu baru dia proses jadi perabot. Kalau jati, cengal dia tak perlu. Pasal dia memang dah ada natural punya toksin dalam tu. Anai-anai makan, dia mati. Sebab tu dia tahan. Tapi problem yang lain, dia macam tadi lah, masalah pepijat lah. So ni lah batang injektor tu. Jadi injektor ni kita masukkan kat sini untuk kita injek racun lah tu. Nampak dia tarik. Nampak ada kesan tanah tu. Dia setiap satu lubang yang kita injek ni, dia ada jumlah liter chemical dia. Setiap satu lubang ni 5 liter. 5 liter kita injek. So nak tahu macam mana 5 liter tu, by pada kiraan lah. Setiap satu saat tu berapa dia punya jumlah. Jadi berapa saat kira? 20 saat. Jadi dia masa diinjek tu dia kira 20. Sampai 20 maksudnya 5 liter masuk. Dia bukan sikit-sikit. Setengah orang kadang-kadang dia buat treatment anai-anai ni, dia ingat pakai chemical ni sembuh-sembuh je. Tak, dia macam gini sebenarnya. Lubang yang kita dah tebuk ni, lepas kita dah injek apa semua, kita akan patching balik. Kita akan tampal. Kita akan tampal dengan simen ikut pada colour lantai ni. Jadi bila dah kering tu, dia tak nampak lah kesan. Kan? Sebab kadang-kadang kita risau tiles rumah orang ni, bila kita tak tampal balik, dia akan nampak kesan buruk lah sikit. Lagi satu, dekat depan pintu bilik air, kalau rumah jenis lama ni, dia punya frame pintu ni kayu tau. Jadi biasanya anai-anai dia akan attack dekat sini dulu. Jadi nak prevent daripada kena attack, sebab kayu ni elok lagi, kan, kita takut akan datang tu kena ni, dia orang akan inject dekat sinilah depan ni. Kat depan pintu bilik air ni kena ada 2 lubang supaya dia dapat protect frame pintu ni. Right, so ni kita dah masuk dekat proses patching lah. Patching ni kita tampal balik lubang yang kita dah inject tadi, yang kita dah drill tadi. So first kali kita akan letak, kita kecuci dulu dekat keliling tu. Takut kadang-kadang tu masa kita inject tu dia tanah tu naik kan, lumpur tu naik. Jadi kita cuci dulu. Dia tujuan kena letak macam gabus ni, dia supaya simen yang kita nak tampal ni dia tak jatuh ke bawah. Jadi dia ada lekat kat situ lah. So ni bila dah tampal ni, bila dia dah kering nanti, jadi dia tak nampak sangat lah. Jadi macam yang lantai kita ni lantai jenis marble tau. Jadi marble ni dia colour banyak sangat. Ada yang gelap, ada yang cerah. So dia tak ada spesifik colour. Kalau kita tengok yang lubang ni kalau daripada jauh ni macam tak nampak sangat pun, kan? Tak nampak sangat pun. Kalau kita lalu tu memang tak perasan lah. Dengan kita pakai pes, kita akan hantar technician kita yang memang ada pengalaman. Jadi dia tebuk tu, dia ada calculation dia. Dia bukan main tebuk je kan. So kita tengok part ni. Yang part ni tile dia warna pink kan. Jadi kita bancuh simen tu colour pink lah. Kalau tengok daripada mata kasar macam ni, memang kita tak nampak kesal-kesal lubang tu. Tapi actually kalau tengok dekat ada nampak lah. Ini. Tapi kita dah ikut colour dia punya tile lah. So tak nampak sangat lah. Jadi kita tak perlu risau. Kalau takut nampak kesan ke apa, kita boleh jamin kita buat sampai tak nampak lah. Okay, dia satu lagi challenge kerja buat slab injection ni. Benda paling challenge dia selain daripada nak tebuk lubang adalah piping. Kalau macam rumah lama ni memang kita susah sikit. Terutama rumah yang macam ni dia dah extend tau. Bila dah extend, dia layout piping bawah rumah ni mungkin dah lari sikit. Sebab asalnya mungkin sinki tu duduk sini.
Tapi bila dia dah start renovate macam ni, mungkin sinki tu dah dialih, dalam masa yang sama piping pun dah dialih. Benda yang paling kita nak elak sekali, tertebuk pipe. Kan kadang-kadang pipe duduk tepi-tepi macam ni, kita tebuk, kena pipe. Bila kena pipe pecah, memang nak kena repair, nak kena buka tiles, nak kena tukar pipe. Tapi kalau kata terkena lah, kalau terkena masa kita buat kerja terkena, kalau kita dah ambil concern daripada, kita dah tanya dengan tuan rumah kan, kita tanya rumah ni pipe dekat mana kan, tuan rumah bagi tahu pipe dekat mana, ataupun lagi bagus kalau dia dapat provide plan layout piping supaya kita punya technician boleh nampak dekat area mana perlu tebuk, dekat area mana tak perlu tebuk. Tapi kalau kata tuan rumah pun tak tahu, tuan rumah tak tahu pipe dekat mana, tuan rumah tak ada lukisan plan pipe tu duduk mana, yang tu kalau kata berlaku apa-apa, bila kita buat kerja tiba-tiba tertebuk pipe, 50-50 lah, 50-50 lah. Maksudnya cost dia tu tuan rumah separuh, kita daripada side pest control kena cover separuh, ataupun tuan rumah kena bertanggungjawab sepenuhnya. Tengoklah, deal lah elok-elok kan. Kita ni kalau panggil orang ni, kita boleh je nak deal elok-elok. Buat orang Kelantan kata pandai kecek wis saja kan. Kalau kita deal elok-elok, insya-Allah tak ada gaduh lah. Okay, kita dah siap dah kerja sekarang. So rumah dia kita dah buat entertainment. Berapa tahun lah warranty? Lupa lah. Berapa Mana aku tahu kau deal 5 years 5 5 tahun warranty. Sorry tak ingat, datang-datang tak ada skrip. Dia pun tak ada bagi tahu. Dah 5 tahun kita bagi warranty. So dalam tempoh 5 tahun ni, kalau kata ada anai-anai ke, ada hantu tak ke apa, makhluk halus tak ke apa, masalah anai-anai. Dalam 5 tahun kalau kata ada masalah, kau kena contact pakai pes. Telefon terus. Cuma kau kena doa company jangan tutup lah. Kau Faisal sampai Yelah, risaulah. Bagi sampai 5 tahun, lah company 2 tahun lagi tutup. Kau kena doa company kita sampai 5 tahun lah. So apa-apa pun terima kasih lah ambil servis dengan Pakar Pes. Kan? Jadi kalau kau nak dapatkan servis, boleh contact Pakar Pes. Bayar kan? Bukan free kan? Jadi dia lain Dia bayar.